2023 saya didiagnoskan breast cancer stage 3. Saya operate pada bulan 8. Sebulan selepas tu saya buat kemoterapi. Masa tu saya tak makan lagi apa-apa functional food daripada BE. Cuma pakai Fusa Alura sahaja. Sebelum saya nak buat kemo tu, saya stop dalam TT. Untuk yang cancer patient, kalau makan Shruto tu apa side effect dia? Boleh ke tak makan? Punya upline, saya cakap kat dia, saya nak beli Shruto, saya nak makan bila saya start kemoterapi. So saya bawa saya punya Shruto tu, saya pergi jumpa doktor, onkologi doktor. Saya tanya doktor, boleh tak saya makan ni? Doktor kata boleh, continue je makan. Second kemo saya makan Shruto macam biasa juga. Dan saya makan sebenarnya. Dan masa tu dapat beza dia, gabungan mantap meletup terbabum dia tu buatkan body saya lebih energetik, lebih bertenaga. Masa tu bulan puasa. Doktor tanya saya, boleh puasa ke Uda? Saya cuba, saya boleh puasa penuh. Alhamdulillah. Okay, next Uda, you akan datang balik jumpa saya bulan 10. Saya akan buat PET scan untuk check saya punya cancer, is it ada spread kat tempat lain ataupun tak lah. So setakat ni Alhamdulillah, cancer marker saya, okay, Alhamdulillah lah setakat ni. Shruto dan juga spirulina ni memang betul-betul membantu saya sampai hari ni lah. Kalau nak tengokkan jenis saya daripada saya start sakit sampai sekarang ni, memang saya macam, saya tak sangka yang saya boleh berdiri kat depan ni semua, boleh bercakap. Sebab ada kawan saya kat office tu baru je pass away, cancer juga. Hopefully yang siapa-siapa yang ada sakit macam saya, cubalah makan Shruto dan juga spirulina ni. Dia memang betul-betul membantu saya daripada segi energi dan dalaman kita, sel kita lah yang sejak saya belajar 2 hari ni kan, dia renew balik semua sel badan dalam badan kita ni. Doakan saya terus kuat untuk keluarga saya. 4 sachet, 2 pagi, 2 malam. Kadang-kadang saya ekstrakan. Kalau saya semacam badan saya tak berapa nak kuat, saya akan ekstrakan lah. Masa tu saya tak start lagi makan 1 cap lagi lah. Saya ikut sukatan tapi lebih daripada 10 lah saya makan. Sekarang saya makan lebih. Ya, masa buat treatment tu saya pakai full set. Kecuali seamless bra. Kot masa tu. Saya pakai dah full set. Sekali dengan panties.